video kali ni aku nak buat unboxing satu device. Baru beli tadi untuk wife aku. Device tu kalau kau nak tahu apa, okey kau tengok ni. Ni device dia. Jam daripada Redmi Watch 5 Lite. Murah je jam ni. Harga dia aku beli tadi 229 dekat kedai Mi. Berbaloi ke aku tengok tadi, kita on try tadi dia punya yang display punya kan. Dia tengok okey lah, not bad lah, boleh lah. Daripada beli yang beribu-ribu punya kan. Benda sama je untuk bagi notification dengan untuk jawab telefon kan, jawab panggilan ke ataupun tak tahu ada WhatsApp masuk ke apa-apa kan. Sama je function dia. So yang 1000 lebih pun itu juga function. Yang 200 lebih pun itu juga function. So aku decide untuk tak menghabiskan duit banyak-banyak, aku beli 200 lebih je. Janji benda boleh pakai, sama function kan. Tapi bukanlah nak kata orang yang beli 1000 lebih tu tak baik, tak bagus, tak adalah. Tapi dia lah duit masing-masing. Siapa ada duit banyak, dia belilah yang mahal. Macam aku ni tak ada berapa ada duit ni, belilah yang murah kan. Okey lah. Sekarang aku nak unboxing. Yang buka ni. Okey. Ada berapa 6 Wah. Apa ni? Okey, apa ada ni? Okey, dapat juga kabel pengecasan. Buku manual yang aku yakin tak ada orang baca pun. Daripada 100 mungkin seorang je baca kot kat sini. Saya memang tak baca lah. Dan sini ada apa kosong. Okey lah. Sebenarnya aku dengan wife aku kan memang suka barang-barang Mi ni tau. Mi ke Redmi. Even aku punya daily punya earbud pun aku pakai yang Redmi Buds 6. Murah je tapi kualiti memang bagus. Kualiti bagus, dia punya tahan lasak tau. Kadang-kadang dalam hujan pun aku pakai kan, beberapa kali kena hujan dah tu. Elok je Redmi. Siapa kata barang murah tak bagus? Barang murah bagus apa? Dulu mungkin lah barang murah tak bagus kan. Tapi sekarang ni barang murah semua dah bagus lah. Nampak ni. Cantik oh. Ni bukan aku punya, wife aku punya. Tapi cantik lah, nak lah, lawa. Aku nak try pakai. Tengok kat tangan macam ada rupa dia. Aku jenis tak suka pakai jam. So memang bukan untuk aku lah jam ni. Macam ni ke? Macam ni ke? Kau terbalik ke macam ni? Macam ni ke? Pause kan? Masuk sini je. Okey lah, nak buat lah, boleh lah. Okey lah. Nak buka apa ke tadi kan? Kan nak buka apa? Tuan punya dia tengah setting untuk connect dengan phone ni Mi juga ni. Ini Mi 15T connect dengan Redmi, sama-sama Mi lah tu.